ni rumah arwah Tok Husin kan. Tok Husin, kita jalan-jalan belakang rumah. Woo. Woo. Belakangnya nampak lembu-lembu. Baiklah. Tapi rambutan dia kan. Ini belakang rumah Cik Kasim. Ini jalan. Banyaknya pokok serai. Wah, kandang sampai sini. Ini kandang kambing. Ya. Iyalah, ni kandang kambing. Ada ke? Ada jalan lagi tak? Kena pusing. Kata kena pusing, ni kandang kambing. Oh, mana tu? Oh, ni lembu. Oh, ada belakang dia. Oh, boleh lalu ke? Boleh lalu? Mancing. Boleh mancing kat sini kan? Tu dia. Nak lawan kiri kanan dulu. Kalau situ pergi ke benteng. Ni sungai. Benteng mana? Benteng tu, lepas tu pergi ngobus balik. Lalu sini lah, sini. Oh, sini sungai ke? Bukan. Bukan parit, sungai. Hai. Sini jalan. Hati-hati. Ni rumah Cik Kasim. Inilah rumah yang Rara nampak dari jauh tu. Mesti banjir sebab dekat dinding rumah dia tu nampak kesan kuning. Cantik tau. Banyak dah rumah belakang ni. Depan tu ada apa? Ada jambatan lagi. Ini sungai. Wah, Rara nak sangat jalan. Sekarang Rara dah ada bodyguard. Dah ada motor sendiri. Bolehlah merayau. Alhamdulillah kan sayang kan? Oh, ni bukan ni jambatan. Ni parit. Saliran. Bagus lah dia orang buat saliran parit. Dia tu terkawal untuk mengurangkan risiko banjir. Sampai ke mana ni? Sampai ke Hang Tuah. Yalah. Tapi kalau jalan ni dia orang dah turap, lagi bagus. Sini. Oh, kelapa sawit. Rara baru tahu ya. Seronok Rara. Sebab amboi tudung saya. Sebab minggu ni banyak aktiviti Rara boleh kumpul kat channel Rara. Dan sebelum tu mungkin video Rara ni masuk ke video baru. Rara bersalam dulu. Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya, Puan Rara dan suami Puan Mel. Tuan Mel. Encik Mel. Encik Mel pula. Apa tu Encik? Saya Cik. Saya Puan. Boleh kita try mancing nanti ya? Tak nak lah. Kenapa? Ni arwan ni. Arwan. Oh. Arwan sama ikan betuk. Oh, manis suka mancing dekat apa tu? Laut. Kalau lain-lain ikan-ikan siakap. Ni semak-semak. Pakcik ni mancing. Wah. Selamat berhujung minggu guys. Happy weekend guys. Happy weekend day. Rumah apa dah dengar? Happy weekend day.
Lembu. Dia buat jalan lembu. Tak apalah, jalan je lah. Oh, rupanya dekat tempat kanan lembu tu boleh lalu ke sungai. Ara tak lalu sampai ke situ. Takut arah situ ada foreigner kerja kan. Kadang lembu tu, kadang lembu. Kanan lembu yang tadi tu, belakang rumah busu tu. Yeah. Biru air sungai ya. Kat situ pun ada rumah orang. Cantik colour rumah dia, warna hijau emerald. Wah, kalau ke situ pergi mana? Pergi Jenuang mungkin. Jenuang. Ha. Jenuang. Cantik rumah tu. Ada account lagi. Lepas tu dia buat pagar kayu macam tu, nampak private lah. Tak adalah macam lembu tu masuk kawasan dia kan. Oh, kita sampai mana ni? Taman? Yo, Ada perumahan taman je ada. ada taman? Oh, mungkin masuk dari depan sana ya. Ya, Sini mana nak tahu. Nak try masuk sini. boleh, jom. Kat mana ni? Oh, ada taman. Dak budak tu kalau bapak dia nak bawa pergi boyan ni, sini ada boyan. Dak baby dengan dak ayah tu kan. Dia bawa pergi kat boyan. Matahari. Ini masuk taman lah. Ara pun baru tahu kat sini ada taman. Ada rumah taman ni. Cantiknya dia punya apa tu, tingkap. Nanti manja kalau kita balik lagi kita jalan-jalan kampung. Okay sayang eh? Yeah. Love you sayang. Kalau motor best jalan. Betul pakai kamera kecil je ni kan. Tak susah nak pegang phone. Wah, cantiknya rumah awak. Susun ni. Kalau situ, oh tu jalan besar. Tak apa, sampai ke depan ni yang. Sampai ke ujung-ujung tu saya nak tengok jalan besar. Ada taman, jalan-jalan. Ni terus pergi jalan besar. Saya nak tengok, Rara nak tengok jalan besar tu jalan ke mana. Ni semak. Mana kita timbul ni ha? Oh, dekat sini kebun durian ni ha. Kalau sana balik rumah busu kan? Kalau pergi sana balik rumah busu, tapi lalu atas. Yalah yang pusing balik. Cuma Taman Pengkalan Minyak Damai. Oh, ni jalan besar. Sana Tengkudu. Tengkudu jadi dekat kebun, dalam kebun durian ni dia nak buat rumah taman dalam. Lihat kereta yang. Kereta lalu yang. Dia orang dah buat rumah dalam ni. Ni kebun durian. Ya, sini. Ada masuk YouTube hari tu. Mungkin yang YouTube tu kan. Iyalah. Viral TikTok tu kan. Wah, Okey besar tu. oh sini kebun dia. Besar semua. Oh, dalam tu pun ada orang buat rumah lagi. Bangun dulu. Ini kalau lambat sih hantu nak. Dalam proses. Sawit. Jadi kita akan keluar balik, pergi dekat
Belakang dah turun darah. Ayo. Dah ke belakang dah turun darah. Taman apa tadi rasa tadi? Tanya apa? Bangkalan Damai. Kalian ni yang Keluar sana, depan tu belok kanan dah Tuan Kudu. Lepas tu kita keluar balik pergi ke sungai. Belok je lah kanan yang sungai tu kanan. Nantilah kita pergi belah sana. Kalau tu belok kanan, dalam ada kat Benting. Tempat yang saya tunjuk. Kamu yang besar tu ya. Nak tengok sekejap ke? Jom. Kita tengok. Beloklah kejap belah kiri, rasa belah kanan. Kiri, atas. Yang nampak dari tepi jalan tu yang. Oh, Jalan besar tu. betul dah nampak jalan besar. Apa nampak kereta tu? Tapi sayang, Betul. situ pun ada rumah orang dalam tu. Hati-hati sayang. Tu tunggu tembus sana. Dah, tak pusing ah. Okey. Jalan ban kanan Sungai Air Moli. Ni ke mana pula? Tambak Paya. Oh, boleh tembus Tambak Paya ni. Lalu situ. So, kita pusing balik. Pak Agong ni dia orang korek-korek, paritkan, kasih sungai besar supaya mengurangkan risiko banjir. Ini berapa sawit. Rumah orang cantik rumah dia. Taman. Ini kau. Alah. Alah, ada taman lah. Taman kecil. Hai lembu, hai. Kurus je lembu tu. Baik ya. Cantik dia punya pagar, saya suka. Pagar kayu. Bentuk curve. Ini kau diuring di Kampung Sangku. Ya. Kompop sangku. Hello guys, jadi kita buat konten. Dulu rumah lama Rara, belakang ni macam ni semak. Macam ini je semaknya. Ada parit kan. Bagus pakcik. Alhamdulillah kami orang kampung baik-baik belaka. Macam orang di Sabah. Yang aku terlepas tu dong ni kau ni benda ni. Oh, dia orang putih sejuk ke? Ini boleh buat perahu. Oh, boleh buat perahu. Boleh mancing tengah-tengah sungai. Ini yang paling imbang ah. Imbang karam. Tak pandai imbang, lingkup ke tengah sungai tu. Ah, matahari. Oh, tu kupu Cina. Tadi nak nampak kupu Cina atas tu. Tu.
satu kali nanti kita lalu situ. Lalu Tuan Kudu. Berapa jam? Ni jam. Ni jam. Apa? Oh, sekarang pukul 6. Saya tengok kat Rara punya motor ada jam. Maju beli kursi kat Linora. Lepas tu kasih saya bersandau kursi Linora. Sofa. Tu depan tu dah sampai dah rumah Pakcik Rara. Jadi kita akan meneruskan perjalanan. Motor ke sana lagi ah? Ya. Kita lalu lorong sebelah. Let's go. Jom guys, kita berkonten. Berkonten. Tahu dah? Besti, mari kita berkonten. Tanya, tadi kita lalu. Tanya, umur lalu. Itu dah nampak masjid. Hey. Hai guys, kita berkonten. Hai Besti. Besti, mari kita berkonten. Yeah, ni kadang lembu. Parit. Belakang tu rumah Cik Kasim. Dia tengah membakar-bakar sampah. Tu, hai lembu, jom kita berkonten. Tengok. Kalau pergi sana, pergi Kampung Air Molek. Ada video tak Zati tu kan, dia pergi beli kuih tu kan, dia lalu situ. Tu lalu belakang ni. Parit. Bagus dia orang parit untuk mengurangkan risiko banjir. Ni jalan PM18. Sini ke? Sini ah. Sini ke? Ha. Sini ke sini? Ya tadi. Oh, bukan sana. Sama mana boleh tembus. Oh, ya jalan sini. Ni rumah satu. Aduh, rumah banyak ah. Oh, cantik rumah tu. Ni rumah siapa? Ni rumah ni siapa? Apalah kenamu. Ni ada lorong lagi ah. Rumah dalam tu. Ni rumah Kak Min. Rumah arwah Tok Husin. Kan? Tok Husin. Ni Dak Zana punya atuk punya rumah. Ni Tok Jalid punya rumah. Ada orang sewa. Wah. Hai dik, jadi kita berkonten. Ni rumah apa? Asyik apa tak? Ni belakang tu rumah musuh. Ya. Jatuh. Enggak banyak. Enggak banyak aksiden. Okey, masuk lorong sini. Masuk lorong sini. Ini terus pergi tambak. Okey. Dia dari sana. Tu, kita timbul dekat sini. Hai guys, jom kita berkonten. Jadi, dah sampai di rumah. Dah sampai dari sana tu. Dah sampai rumah. Yeay. Dah nampak saya punya mesin rumput tu. Dah udah hawa ni saya tak ada bawa masuk. Dah sampai. Hai guys, kita dah bijak. Nanti kita bijak. Dah sampai rumah. Nanti kita sambung vlog seterusnya. Nak turun motor. Hai guys, jom kita berkonten. Aduh, penat. Amboi. Sayang ibu yang nak mana ke? Alah tayang. Woi, ada budak tu nak berjalan. Rara sekejap lagi nak balik. Dia orang nak pergi Ayon. Rara tak join dah. Rara balik rehat rumah. Hai, nanti kita jumpa lagi, ke? Hai sayang.
Oh, nak berjalan. Cantik bajunya. Ha. Abang Ni cari jumpa pendek lagi. punya set bang. Set yang lama ni cak. Apa kau pakai tadi? Orang singgah beli burger sekejap. Apa sekolah kamu? Ni lorong pergi rumah sewa Rara dulu. Jadi yang Rara beli burger. Sekolah kamu? Tahu nampak aku tidak aku ni. Saya. Tu ada orang jual mercun. Kan nak raya tu raya haji kan. Mercun. Betul-betul besar. Oh, City Official Street Burger. Nantilah next time Rara bawa jalan-jalan. Masa kita ni pergi dekat Taman Duyung dalam. Kat depan tu ada orang jual daun pisang. Bukan ni daun pisangnya. Tu daun pisang pula. Daun kelapa. Tu nampak tu. Ni burger yang Rara beli kat tepi jalan tadi. Warna hijau roti dia. Selamat makan malam. Rara beli burger daging special. Sedap, boleh order lagi. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.